not home today, but... Hello guys, good morning. Have a good day. So, today, where we going? Tengku. We are go to Bangi Wonderland. Yes, after a long time ago, saya pernah pergi. But today, kita pergi dengan family sebab kita buat lah macam family day lah. Are you ready? Yeah. Memang tak semangat sebab tak cukup tidur. By the way, kita dah makan dah tadi. Dah breakfast dah. Kita breakfast kuih tiaw. Oh, kalau sebelum tu, kalau korang nak tanya berapa harga tiket dia, kita beli dekat website. Harga dia RM44. Gitulah. So, let's go. Sekarang pukul 10.16 pagi. Let's go. Wow, kita dah nak sampai guys. Oh my, ouch. Are you okay? Okay. Kita dah nak sampai. Lagi 8 minit. Okey lah Muka saya memang busuk sikit hari ni. Saya dah mandi, janji saya dah mandi. Kita dah nak sampai guys. Saya memang dah lama teringin nak pergi mandi-manda. Yang takut tak? Tak. Yang biasa-biasa je. So yang boleh naik yang besar-besar yang terbang tu lah. Tak. Kata biasa-biasa je. Biasa. Tapi yang takut. Kau takut. Apa? Tak mau naik dan takut tu benda yang berbeza. Kenapa yang tak mau naik? Malas. Kenapa malas? Dah pergi ni bukan senang. Kenapa malas pula? Tengah kosong-kosong ni. Ayah makanlah. Ayah kan nak makan. Puas kan? Okey, Ipa nak makan kejap Kita nak suap suami kejap. Kepala je lah yang nampak. Wow. 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 Dah sampai. Hai Dah. Dah bila aku banyak kali. Hello. Bye-bye. Lambat. Hello. Adik. Halo. Ayan. Nara. Halo. Say hi. Nama siapa? Nama Naira. Penyemunca ya? Ya. So mana kita real lah dapat tiket dia? Ya, Tak. 92. 92. 11. Naira Neng yang bayar ekstra. Siapa? Oh. Shikin dengan siapa? Chicken seorang. Shikin seorang je. Ni dia kena pakai kan kau? Diorang pakai kan kau? Kita mana pandai? Ada kita pakai sendiri. Couple korang pakai lah ni. Oh, okay. Tak, ya. Ni Let's diorang go. pakai kan apa? Tak kita pakai sendiri. Pandai. Dah nampak ah. Kak. Jangan tutup yang scan tu. Minat tak ada orang yang join dengan kita? Aduh. Tutorial. Ini bagi saya buat. Tadi tak ya? Okey, ni muka-muka yang lambat, sentiasa lambat. Duduk memang tak kerti nak pancul ke? Kata sampai awal tadi. Tunggu korang ni. Alasan siut, alasan. Dia kata kita lambat. Nak pakai? Kata sampai awal tadi, kenapa lambat? Diorang tunggu korang kat parking. Lepas tu tengok Tak korang dah masuk. mesin pun. Tak mesin pun tunggu kat parking. Tahu. Kata dah sampai je. Let's go. Ya. Okay, kita kena buat spot check je. Oh, baju-baju. Last kita datang sini bila ni? Dah datang sini. Apa ni? Dah nak panggil orang.
Dil? Kan? Obat sana. Ini untuk budak-budak. Ini untuk budak-budak lah. Lagi. Jom. Yang ke pasal ni. Jom. Let's go. Adik. Kau tak pakcik tu yang tadi dia bawa makanan, bawa krepek-krepek. Lepas tu kena bawa keluar. Kesel weh. Kat sini, Bawa daripada kampung weh, krepek-krepek asam weh. kat sini korang datang, yang tak pernah datang jangan bawa makanan, okey? Tak boleh. No. Because diorang dah ada kat sini dah ada kedai-kedai, kafe-kafe. So sini tempat lokal. So korang boleh tengoklah harga kat situ. Medium lokal RM25 dengan RM5 untuk deposit dia. Ha? Kaya lah. Tapi bau. Kalau korang ada yang orang boleh jagakan meja, korang tak perlukan lokal pun. So tak payah bazir duit. Alright guys, sekarang kita baru tahu yang pelampung kena sewa RM30, tapi RM10 tu deposit. Sekejap. Alright. So maknanya setahu saya dulu tak payah sewa. Mungkin masa dah pantas bergerak. Jadi sekarang kena sewa. So okey lah. Tapi hari ni panas dan ramai sangat lah. Tak tahu nak mandi macam mana dulu dah. Ha? Panas dan ramai sangat. Mungkin kita mandi kat air pancut saja. Banyak macam lepas habis mandi di kolam tu nak bersihkan badan tu. Kita pergi kat situ je. Sebab risau sentuhan kulit ke kulit. So maknanya orang kata apa, pengajaran untuk hari ni jangan datang lambat. Dan jangan datang public holiday. Jangan lengai. Kau lah lengai lambat. Ini harga dia. So korang boleh tengok nak. Muka jangan kering sangat lah. Nampak macam kering sangat. Nampak ke? So kalau korang nak sewa macam tempat tinggal pun kat sini ada. Macam apa orang panggil lah? Apa orang panggil lah? Cabana tu? Cabana? Bukan. Pondok. So sekarang kita orang pun tak ada tempat meja. Ayah cak. So korang boleh lah sewa. Kita orang pun duduk atas kerusi je. Kita ambil 3. Kat sini dia bagi tahu berat berapa kena berat, tinggi berapa baru boleh main. Yang tak payah. Yang ni kena. Yang ni tak bayar. Ini tak bayar. Ini tak bayar. Ni ada filmnya. Yang ni kena. Yang ni tak bayar. Yang ni tak bayar. Tak bayar. Tak bayar. Ni pakai diri tu sini. 3 pelampung maknanya RM90. Yang boleh tak? Kat resit ni ada nombor pelampung. So tak boleh hilangkan resit tau. Buat biji. Syiki nak buat biji macam mana? Tukang tengok. Pandai sikit. Let's go. Oh, kita dapat meja guys. Alhamdulillah. Dapat juga meja ini. Kita main ombak. Let's go. Lepas tu lah orang suruh letakkan dalam loker. Dia cakap dia ada beg kalis air sayang. Aina? Nak usung beg lain. Lepas tu Lala sekarang ni dia terfikir-fikir. Dia nak burn sama-sama. Dia siapa kan? Dia raja ke? Tak, yang kau kan? Mana kau tak tolong angkat kat adik Kis? Akan terangkat dah. Let's go guys. Kita main ombak dulu lah. Yang biasa-biasa dulu. Lepas tu baru kita pergikan yang seterusnya. Bawa meh. Mana Bomeh? Dia mandi tempat budak-budak tu. Dia mandi kat tempat budak-budak Apa Bomeh tu? Yelah dia ada anak weh. Sabar. Okay lah guys, lagi saya record balik. Laju dah ideal. 24 jam. Lepas tu sana. Wow, menyeramkan je. Inilah pantai guys. Tak jadi pantai tadi.
this moment that he knew. He fucked up. Yeah, tapi kena tunggu sekarang baru 12.17. Cetek dah, tak boleh dah. Nak pergi mana satu sayang? Tak tahulah, dulu-lah. Asal tak jerit. Tak fun lah guys. Kau tak dengar suara kita orang? Tak pula. Bawah dulu. Oh, diorang diam. Oh dengar lah. Oh, ada. Kata nak jadi nonchalant. Kata nak jadi nonchalant. Kata nak jadi nonchalant. Tak boleh tu. Aku nak pergi lepak dengan Lola je lah. Tak lepak dengan Lola kan. Saya tak dapat nak record tadi sebab tak boleh bawa GoPro dekat game ni. Jadi kita tengok game yang seterusnya. Let's go gang. Best. Yang tadi tu saya bagi 10/10. Dia punya ketakutan 10/10. Tapi waktu turun tu je lah. Lepas dah turun, dah jerit kau-kau, korang kena datang sini, korang kena jerit kuat-kuat, okay? Lepas tu dah jerit tu, dah enjoy dah. Dah tak fikir dah ketakutan tu. Abu Be! Ya ke? Kita orang main tu lama sangat. Let's go man. Yang ni kena main seorang-seorang. Kat sini ada kedai kelapa shake. Wow. So kita naik ke next. Wow. Macam mana? Penat menunggu je. Sembelit nak beratok lagi 12.53. Pantai. Orang bagi Alah satu. Nak pergi sana dulu ah, pantai. Jom lah. Jom. Sebab ni macam lama sangat. So kita nak main yang Vuvuzela ni, cumanya ramai sangat beratur. Kita pergi main pantai dulu. Let's go. Kita pergi hujung sekali ya. Kita pergi hujung sekali macam tadi. Boleh ke sayang? Ramai sikit lah hari ni. Korang prefer pergi weekday lah, bukan waktu orang ramai. Panas. Hangit weh. Hitam weh. Itulah kita orang naik tadi korang. Extreme ya. Macam hujan lah korang. Okey, tak kira suara tak bersalika dilarang masuk ke tempat yang dalam. Okey, tempat yang tidak mempunyai paras-paras abang lanjut. Okey, nanti ombak naik, okey akan kembali ke tengah air. Pusing. Tarik ke sana. Sana ombak kuat sikit. Alamak ada alam. Yang ni naik sampai 3 orang yang apa yang buat ni? Ada gentleman. Nyanyi lagu kita lah. Bang bang. Akak ayam gila-gila ni apa? Ayam belada. Dah nak gila-gila. Serabut. Apa? Sorry kak. Macam ayam belada tu lah. Gempak. Gempak gempak. Tak ada siapa nak ambil gila-gila je. Gempak gempak. Gempak. Kita orang semua gempak. Siapa nak makan gila-gila? Kau lah. Malu duduk dengan ID. Sumpah malu. Dia ada. Air pun dia ada macam-macam. Yang ni dah including. Masuk ni kot? Tak. Ini kena bayar. Jumpa makan everyone. Ayam mesti dia bagi. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Wow. So macam ni lah portion dia. Gambaran menyelerakan. Bawah. So nak suruh Ipan duduk bawah pula. Ipan gitu kayan San. So sekarang ni kita dekat river. Aku kena jalan ke sampai sini nak habis? Aku nak duduk atas pelampung. Sepatutnya kena sewa lah Bu Mei. Mei bagi ni kat mama, bagi ni kat mama. Kabar dari bawah, dari bawah, dari bawah. Oh, dia bawa. Yeah. Okey. Okey. Happy? Aku tak okey. Aku tak okey. Kau tak okey? Okey. Tak ada siapa kisah. Kak. Dia tak peluk. Kita orang tak dapat main any slide yang lain. Sebabnya tak boleh bawa kamera satu. Yang kedua terlalu ramai. Dan yang ketiga ada ramai orang cedera hari ni. Aladin dah jauh di Lomba lagi kan. Naira. Bila masa tak ada kerja, kita orang tengah tunggu ombak. Tapi ombak tak nak keluar dah dekat 15 minit. Sayang, how's your day? It's freaking good. Dia pakai adik. Adik pakai lah. Pulak dah. Cuba adik try pakai. Smart adik. Suka? Stun bukan spek mata. Ni apa? Stun. Lalas kita main dekat budak-budak. Let's go naik budak-budak punya. Kau main di mana? Sini dulu. Finally ada juga tempat yang boleh pegang kamera. Kita tunggu kita orang. Kita orang beratur dulu dia potong. Tapi tak apa, kita orang bagi muka. Go Adin. Woo! Woo! Apa lambat Weh, slow. Oh, ipai. Slow je. Laju lah dia ni. Tahu masuk ke? Allah, slownya. Apa benda?
orang. Jangan saya nak. Ngepek. Mengepek. Bukan lah. Laju je. Wah, laju. Bareng. Hai. Mainan budak-budak lagi best. Sebab ini baru ada river punya apa? River punya ombak. Ada ombak, dia berombak-ombak sikit. Kita mana? Tadi ni bunyi juga. Ni. Kita orang punya pelampung pun hilang weh, ada orang ambil. Kita orang tak tahu pelampung kita orang siapa yang curi. Kan deal kan? Apa yang kan? kita lari lah. Yang budak tadi tu katanya dia pun tersalah ambil pelampung kot. Orang datang sini tolonglah janganlah ambil pelampung orang. Kalau tak orang tu tak dapat duit deposit. Hi Gorag. Okay. This is me after the Bangi Wonderland. This is me after Bangi Wonderland. Aina je dia tak mandi. Kita orang semua mandi dah. Nyata tak akunya ni? Cepat. Dah. Apa ni? Mbak Aina tak mandi. Apa ni? Tu lah nak hancap aku. Tiba-tiba Sumpah tak faham. Berajuk. Sumpah tak faham Bil. Tak, dia buat ni, dia buat apa terberang. Sumpah tak faham. Kicau mania. Itu lagu dia. Alright, so sekarang ni kita dah selesai dah. Siap-siap. Senang kita nak bergerak dah. Tengoklah lepas ni pergi makan ke apa ke. Kalau tak ada, saya akan endkan kejap lagi kita punya vlog hari ni, okay? Jadi lanon lah. Abang skincare. Abang share skincare. Jadi lanon. Abang share skincare nanti boleh? Kulit tak elok kan tak payahlah share. Abang Kulit abang elok lah. mandi bersih tak? Kita bawa shampoo, bawa conditioner, bawa sabun, apa lagi? Tunjuk sikit yang tu dah. Ni. Tu dah. Buka tengok siapa. Ada apa? Buka tengok. Tak. Masalahnya kau rasa kau bagus kau ada benda ni? Kau rasa kau macam bagus pada orang lain ke? Tak, aku tak rasa pun. Tapi aku rasa kau rasa aku bagus. Capai Alhamdulillah for today. We are fun. And
Cumanya tak best sebabnya ada beberapa yang tak dapat nak main sebab too crowded. So pelajaran untuk hari ni, jangan datang any water park waktu weekday. Waktu apa? Bukan weekday. Weekend. Yeah, weekend. Jangan datang waktu weekend.